Sejumlah 3.7 juta ringgit pembelian petrol RON 95 pada harga subsidi RM1.99 seliter direkodkan setakat 12 tengah hari tadi sejak pelancaran inisiatif Budi Madani RON 95 Budi 95 semalam. Jumlah itu melibatkan pembelian oleh lebih 90,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sementara mulai hari ini Budi 95 diperluas kepada lebih 5 juta penerima sumbangan tunai ramah STR dalam kategori B40. Walaupun kita baru bermula pagi tadi, setakat pukul 12 tengah hari, dah lebih 200,000 orang penerima STR telah pun mengisi minyak di seluruh negara. Alhamdulillah, kita nampak perjalanannya baik, tak ada isu-isu yang dikatakan banyak mengganggu dan operasinya cepat seperti saya lihat tadi kat luar. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, saya sedia untuk menjawab. Semalam masa kita tengok jualan dalam lebih kurang 3 juta ringgit yang jualan yang ada. Pelaksanaan penuh Budi 95 pada 30 September merangkumi 16 juta rakyat Malaysia yang memiliki MyKad dan lesen memandu yang sah.